Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu buka. Allah Akbar. Blackthorn. Yang sulung. Oh, kuning isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni isi dia. Seketul. Okey, seketul. Satu ketul. Blackthorn abundant. Blackthorn. The only one. Pecah apa? Telur lah. Pokok dia kat sana. Yang pertama. Ini yang pertama buah dan dia. Dan terakhir untuk tahun ni lah. Alhamdulillah. Usaha tanam jangan putus asa Walaupun kita buat sikit je kat kebun. Walaupun dah ada 30 pokok je. Tapi jaga je lah. Sabar. Tapi sabar. Tinggal isi dia. Nampak tak? Berserat-serat. Sedap gila. Berkodut-kodut. Berkodut. Apa dia? Ni durian yang kita tanam di kebun kita ni. Ni biji dia. Ni duri hitam ni biji duri hitam. Blackthorn ni blackthorn. Ni daun dia. Dia bagi dua ni. Macam tu. Kuning. Kita rasa pada isi dia. Ni isi dia. Isi dia ni. Tengok ni. Jom. Kita makan. 1, 2, tu isi dia. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Baik. A+. A+. Jap, kau kena ambil daun dia. Nak tunjukkan dia punya tu. Rasa-rasa hilang penat tau. Hilang penat kita menanam dulu berpanas berhujan kan. Okey. Kau makan durian? Dia tak makan durian. Masalahnya. Asal. Tak. Okey, jap. Dah kat. Ambil.